Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Azlinda. Okey, sebelum tu nama saya Siti Farhana binti Jamil, magnetic number 303619. So hari ini saya ingin membentangkan saya punya tugasan, iaitu saya mengambil topik tingkatan 4 2.1, iaitu peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Jadi saya teruskan dengan pengenalan. Okey, kita tahu sekarang zaman globalisasi. So macam-macam cabaran ada. Contohnya kita ada pengangguran, kita ada inflasi, sampai ke masalah pencemaran. Teruk ke tak teruk. So jadinya kalau kerajaan ni tak masuk campur, sudah tentu ekonomi dan bisnes kita ni boleh jadi runtuh ataupun boleh dikatakan jadi huru-hara. Jadi kerajaan ni lah sebenarnya bertindak sebagai mengawal, memudah cara dan pemangkin pembangunan. Jadi efek kerajaan ni sangat besar lah dalam pembangunan kita. Okey, seterusnya apa itu definisi? Definisi ni lah tajuk kita. Okey, sebenarnya peranan kerajaan ni secara mudahnya saya boleh katakan adalah tindakan ataupun strategi untuk kawal dan sokong ekonomi kita. Termasuklah buat undang-undang, sediakan jalan raya ataupun internet, iaitu kita boleh kategorikan dia sebagai infrastruktur, dan bagi bantuan duit. Macamnya yang korang dapat SARA tu, macam tu lah. Okey, kita bagi kepada 3 tahap lah. Yang pertama, kita ada tempatan, isu kebersihan, peluang kerja di kawasan kita, isu negara, kelompok yang besar sikit lah, maksudnya isu besar macam inflasi ataupun pendidikan dalam negara kita, dan isu serantau, iaitu kerjasama dengan jiran-jiran kita macam ASEAN. Okey, ini saya boleh katakan dengan isu baru-baru ini, iaitu dengan Iran. Itu saya tak nak kupas sekarang, saya akan kupas kepada next slide saya. Okey. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada etimologi, sinonim dan antonim. Bunyi macam susah tapi sebenarnya saya explain. Okey, so sekarang kita tengok dari segi bahasa pula, supaya kita faham akar istilah ini sebenarnya apa. Okey, so untuk yang pertama adalah etimologi, iaitu kalau ikut Kamus Dewan Perkataan, peranan ini datang daripada kata dasar iaitu peran, yang bermaksud tugas, fungsi ataupun tanggungjawab yang dimainkan oleh sesuatu institusi. Manakala kerajaan pula berasal daripada kata dasar raja. Okey, bila ditambah imbuhan macam belajar BM pula kan, ia merujuk kepada institusi pemerintahan yang sah yang mengurus negara. Okey, jadi bila kita gabungkan, ia membawa makna lah, membawa maksud, fungsi dan tanggungjawab besar dalam pihak pemerintah dalam menguruskan hal ihwal rakyat dan ekonomi negara. Jadi faham tak? Okey, kalau faham kita pergi ke seterusnya, iaitu sinonim. Okey, dia sinonim ni dalam konteks pentadbiran, peranan kerajaan ni selalunya kita sebut juga sebagai fungsi kerajaan. Okey, selain itu saya boleh katakan kalau tengok dalam buku teks, istilah tanggungjawab kerajaan pun selalu digunakan sebab ia merujuk kepada amanah mereka menyediakan infrastruktur dan menjaga kebajikan kita, iaitu rakyat-rakyat Malaysia ni lah. Okey, so kadang-kala terutama dalam perbincangan peringkat antarabangsa atau ASEAN, orang panggil juga sebagai autoriti pentadbiran. Semua ini menunjukkan kerajaan ada kuasa untuk gerakkan pembangunan. Okey, faham tak? Dan yang terakhir adalah antonim, iaitu kalau kita tahu antonim adalah perkataan lawan pula. Okey, so apa jadi kalau kerajaan tak mainkan peranan? Cuba teka. So antonim ni dia paling tepat lah, iaitu pengabaian tanggungjawab. Okey, kalau saya boleh katakan lagi satu istilah yang agak ekstrim ialah anarki, iaitu anarki ni adalah satu situasi di mana tak ada pemerintah yang sah, jadi tak ada undang-undang. Kesannya keadaan akan jadi huru-hara macam saya cakapkan tadi. Ekonomi pun boleh jadi tak stabil sebab semua orang boleh ikut kepala diorang sendiri. Okey, sebab itulah peranan kerajaan ni sangat penting untuk pastikan negara kita terus aman dan boleh survive. Okey. Okey, so ini adalah jenis-jenis aplikasi yang kami guna, iaitu untuk menangani isu-isu tempatan lah, serantau negara serta peranan kerajaan sebagai pengubah dasar. Okey, so sebelum tu saya nak cakap lah, ini antara-antaranya. Okey, saya tidaklah explain secara detail di slide ini. Saya akan di slide selepas ini saya akan explain dengan lebih detail. Okey, so yang pertama kita ada menangani isu tempatan, yang kedua menangani isu serantau, dan yang ketiga menangani isu negara, dan yang terakhir peranan kerajaan sebagai pengubah dasar. So saya ada empat aplikasi yang saya gunakan. So nanti untuk next slide saya akan
terangkan dengan lebih detail. Okey, jadi antara aplikasi yang saya gunakan, yang pertama adalah menangani isu tempatan. Okey. Untuk isu tempatan, kerajaan ni sebenarnya dia fokus untuk bangunkan di luar bandar. Contohnya paling senang lah kita ingat Felda. Okey, dulu kawasan hutan, tapi kerajaan bangunkan supaya ada peluang kerja, peladangan dan taraf hidup orang kampung meningkat. So kita tengok je lah orang Felda semua sekarang semua dah kaya-kaya. Okey. Selain itu kerajaan bagi geran atau pinjaman dekat PKS, iaitu kepada usahawan kecil untuk mereka bersaing dan kurangkan pengangguran kat kawasan setempat. Okey. So hasilnya kita dapat, kerajaan ni dapat untuk kurangkan pengangguran, okey, menggalakkan inovasi tempatan. So sebab tu banyak sangat inovasi yang dah berleluasa lah dekat negara kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing ekonomi komuniti antara rakyat sendiri. Okey, jadi seterusnya aplikasi yang kedua pula adalah untuk menangani isu negara. Okey. Ke peringkat negara pula sebenarnya kerajaan ni dah diguna dua, iaitu dasar fiskal dan dasar monetari. Untuk apa? Untuk kawal inflasi. Contohnya sekarang kita ada subsidi bersasar lah supaya orang yang betul-betul memerlukan saja yang dapat bantuan itu. Contoh kita ada beras dan lain-lain lah. So kerajaan ni juga dia buat program TVET. Untuk pastikan murid-murid ni ataupun pelajar-pelajar muda ni ada kemahiran dan senang dapat kerja. Kita pun tertarik, serta kita pun boleh dapat lah tarik pelabur asing datang buka kilang kat sini supaya apa? Lebih banyak pekerjaan yang kita boleh bagi untuk rakyat Malaysia. Okey, ini adalah contoh-contohnya lah. Seterusnya adalah aplikasi iaitu isu serantau lah. Okey, sebenarnya untuk isu serantau seperti yang anda boleh lihat dekat slide saya ini. Okey, sebenarnya kita ni bekerjasama dalam ASEAN, iaitu melalui AFTA dan RCEP. Okey, so pasaran ekspor kita ni jadi lebih luas. Usahawan kita boleh jual barang sampai ke luar negara dengan lebih mudah. So kita jugalah dapat peka dengan isu global macam yang berlaku dekat Selat Hormuz tu, dekat Iran tu. Okey, so kalau lalu minyak itu terganggu, sebenarnya harga minyak dunia naik terus. Macam sekarang harga minyak kita naik terus. Ini bukan salah kerajaan sebenarnya. Okey, ini sebab Selat Hormuz tu. Selat Hormuz ditutup. Okey, ada sekatan dan sebagainya. So di sinilah. Okey, di sinilah benda ini terjadi. Bila harga minyak dunia naik, harga barang kat kedai mana-mana pun akan naik. Sebab apa? Sebab kita ambil barang tu dekat negara orang ni. Contohlah, benda tu nak dapat tu susah, limited. Bila susah nak dapat limited, dekat sinilah barang harga naik. So di sinilah kerajaan letak STATIP, iaitu bagi subsidi bahan api untuk stabilkan balik keadaan. Okey, jelas tak kawan-kawan semua? Okey, so selain itu yang terakhir aplikasi iaitu adalah kerajaan juga adalah sebagai pengubah dasar. Mereka sebenarnya buat juga undang-undang iaitu anti monopoli supaya tak ada syarikat besar yang suka-suka je. Suka-suka hati dia je naikkan harga barang. So sebagai pemudah cara, kerajaan digalakkan didagang dan sediakan fasiliti moden supaya kita semua senang nak buat bisnes dalam era digital masa kini. Okey, so seterusnya adalah undang-undang anti monopoli. Apa itu undang-undang anti monopoli? Undang-undang anti monopoli ni adalah bila kerajaan ditetapkan kepada semua syarikat, semua peniaga yang ada kedai ke, yang mengeluarkan barang ke, untuk meletakkan harga itu di tahap yang sesuai oleh pengguna. Tidak boleh contohnya kalau syarikat A ni dia hanya jual, contohnya dia hanya buat jual dalam Malaysia, dia seorang je jual. So dia letak markup harga yang tinggi. So tidak boleh. Dan kita juga ada iaitu Akta Persaingan 2010 oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Dikuatkuasakan lah oleh SPM. So bila SPM nampak benda ini dekat dalam market kita, so SPM automatik dia akan semak, dia akan check, dia akan denda syarikat tersebut. Sebab syarikat perlu letakkan harga di bawah kerajaan sendiri. Maksudnya dah ditetapkan oleh kerajaan, tidak boleh terus markup harga tinggi-tinggi untuk pengguna. Okey, ini juga kita boleh katakanlah memberi harga barang yang lebih stabil dan persaingan secara sihat antara company-company yang lain. So tak boleh lah company A jual mahal, tak boleh company B jual biasa. So tak boleh. Sepatutnya setiap company perlu meletakkan harga yang ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Itu namanya undang-undang anti monopoli, iaitu kerajaan ni dia menjaga kebajikan kita sebagai rakyat. Okey, so ini antara perbezaan lah yang anda nampak, perbandingan aplikasi yang saya gunakan, iaitu peranan kerajaan sebagai pengubah dasar. Kita ada tempatan, negara dan serantau.
Okay, so daripada tadi saya explainkan ada 4 aplikasi saya gunakan. Sekarang saya buat perbandingan pula. So anda boleh lihat lah, dekat tempatan kita fokus kepada mana, negara kita fokus kepada mana, dan serantau ni kita fokus kepada mana. So tempatan ni mau tempatan je lah. Kalau negara dia dah besar sikit, dia ke arah negara, dan serantau ni dia luar lah. Dia makin besar. Kita dah masuk ASEAN dan sebagainya. So yang terakhir, peranan kerajaan sebagai pengubah dasar lah, yang tadi saya cakap untuk apa? Mengubah dan menguatkuasakan undang-undang serta peraturan, okey, merangka dasar untuk kestabilan, menyelarkan intervensi. Seterusnya, memastikan kebajikan sosial dan pembangunan mampan. Okey. Jadi secara kesimpulannya, sebenarnya peranan kerajaan ni sebenarnya memang agak penting lah. Tapi kerajaan ni tak boleh pun buat kerja seorang. Perlu ada kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan pihak masyarakat. Seperti maksudnya kerjasama antara semua lah. Okay, so contoh macam kempen lah. Ni saya bagi contoh macam kempen vaksinasi dululah masa COVID-19. So bila kita semua bekerjasama, baru kita percaya kawal pandemik ini. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih semua kawan-kawan. Bye.